أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini adalah siri ke-26, Tadabbur Keindahan Kalimah Al-Quran, yang kita rujuk pada buku Menghayati Keindahan Kalimah Al-Quran, Satu Lafaz Pelbagai Makna. Jika kita rujuk pada surah Al-Ankabut ayat 10, yang dijadikan punca perbincangan kalimah al-fitnah ini, kalau kita tengok terdapatnya kalimah fitnah pada ayat tersebut di sini. Yang mana kalimah fitnah dalam ayat ni dia diterjemah dengan makna gangguan. Ini satu perkara yang perlu untuk dijelaskan supaya kita tak salah faham. Di dalam konteks ayat ini, fitnah tu tidak difahami seperti mana fitnah yang kita sedia faham. Selalunya orang faham fitnah itu adalah tuduhan jahat, ataupun sesuatu tuduhan yang batil lah. Sedangkan fitnah ni dalam bahasa Arab dia ada makna tertentu dia. Jadi sebab itulah perlu untuk kita mengetahui kalimah fitnah ini daripada makna asal dia. Apakah asal makna dia? Okay. Kalau kita rujuk dalam kitab Lisanul Arab, jilid ke-13 pada muka surat 317 hingga 320, Ibnu Manzur berkata, kalimah fitnah ni berasal dari kata akar ataupun akar kata fa, ta, nun. Yang mana daripada akar kata itu membawa kepada maksud ujian. Ini maksud asal dia. Dan cubaan. Asal pemaknaan diambil dari ungkapan fatantu dhahaba wal fiddah. Tengok pada ayat ni disebut fatantu. Pada kalimah fatantu ni dia berasal daripada fa, ta, nun. Okay, maksud dia menguji. Maksud fatantu dhahaba wal fiddah ni maksud dia menguji emas dan perak dengan api. Itu maksud ayat tu. Kenapa disebutkan dengan fatantu, dengan makna uji tu? Ia bermaksud mencairkannya dengan api untuk membezakan yang tulen daripada yang rosak. Emas yang kita dapat ni, dia perlu melalui proses tersebut. Perlu diuji dengan pembakaran. Perlu diasingkan benda asing selain daripada emas. Sebab kita nak ambil yang betul-betul emas tu. Jadi dalam penggunaan kata dalam bahasa Arab, digunakan dengan lafaz fatanun tu, yang membawa maksud uji. Daripada asal makna inilah yang membawa kepada maksud fitnah. Fitnah ni maksud dia ujian, cubaan. Bukanlah seperti mana yang kita faham dengan kepahaman kita, fitnah tu tuduhan jahat. Betul, fitnah tu dalam bahasa kita yang kita faham, tuduhan jahat, fitnah orang yang reka cerita benda tak betul pada orang kan. Tapi dalam Al-Quran, bila jumpa kalimah fitnah, ia tidak bermaksud tuduhan jahat. Itu benda pertama yang perlu kita sedar. Jadi, kalau ikut daripada asal maknanya, maksud fitnah itu ialah ujian ataupun cubaan yang diambil daripada penggunaan kata orang Arab, fatantu dhahaba wal fiddah. Iaitu bila mana mereka nak menguji ketulinan emas dan juga perak, mereka kena uji dengan api, kena uji dengan pembakaran. Untuk apa? Untuk mengasingkan antara benar-benar emas ataupun benda selain daripada itu. Jadi daripada situlah memberi makna fitnah, iaitu segala bentuk ujian dan kesusahan yang menimpa manusia. Jadi secara ringkasnya di dalam buku ni saya masukkan ada 5 kalimah fitnah
yang berbeza-beza bentuk kalimahnya. Tapi bukanlah setakat 5 ni saja, ada banyak lagi. Cuma sebagai panduan, sebagai bimbingan, saya masukkan 5 kalimah. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini, kalimah yang pertama, fitnah bermaksud taklif, iaitu pembebanan ataupun ujian keimanan. Okey, apa maksudnya? Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ankabut ayat 3, Allah Taala berfirman, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim." Dan demi sesungguhnya kami telah menguji. Ni, kami telah menguji, itulah maksud fatanna tu. Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Secara ringkas, lafaz fatanna merupakan variasi kata dari kata akar fatanun. Asalnya bermaksud ujian. Pada ayat ini, fatanna, kalimah fatanna itu bermaksud ujian untuk menguji keimanan. Okey, itu maksud dia. Maksud ujian tu ujian apa? Ujian keimanan. Nak lebih faham, kita kena fahami konteks ayat dia lah. Ayat ini merupakan sambungan daripada ayat sebelumnya yang menyatakan manusia tidak akan dibiarkan berkata amanna, kami dah beriman, tanpa diuji. Jadi apa maksud dia? Maksudnya ialah iman bukan sekadar pengakuan, tapi iman tu akan diuji dengan pelbagai jenis ujian. Samalah seperti yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Itulah yang dirujuk pada ayat ni. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu daripada mereka. Maksud kata, orang yang kata kami dah beriman ni, sebenarnya tak cukup dengan kata-kata itu. Tak cukup dengan hanya sekadar pengakuan. Perlu dibuktikan iman itu dengan ujian. Itulah maksudnya. Sebab apa? Orang-orang terdahulu iman mereka dibuktikan dengan ujian-ujian. Allah telah menguji umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW dengan ujian, rintangan dan kesulitan. Supaya melalui ujian itu Allah menampakkan siapa yang benar imannya dan siapa yang berdusta dalam pengakuan mereka. Ujian adalah sunnatullah kepada hamba-hambanya. Tujuan ujian adalah untuk menampakkan kebenaran iman, bukan semata-mata sekadar kesusahan. Baik. Daripada pemahaman ayat ini nak beritahu pada kita ialah fatanna, kami telah menguji, yang disebut dalam ayat ini. Maksud dia adalah untuk menguji keimanan. Kenapa disebut macam tu? Sebab ujian ini dia berfungsi untuk menapis iman. Kalau satu orang tu kata dia beriman, adakah benar-benar dia beriman? Maka untuk menzahirkan keimanan itu, maka perlu diuji. Jadi macam mana nak lebih faham dengan pernyataan ini? Kita kena tengok pada asal makna daripada kalimah fitnah itu sendiri. Tadi kita dah disebutkan di awal tadi, emas tu dimasukkan ke dalam api untuk membuang segala kotoran yang ada pada emas itu, sehingga ia benar-benar tulen. Maksudnya emas tulen. Maknanya macam mana nak singkirkan kotoran-kotoran yang ada pada emas tu? Kena uji dulu dengan apa? Dengan dibakar dalam api. Begitu juga dengan kita. Ha. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan apa? Kesusahan hidup. Mungkin ada orang diuji dengan kemiskinan. Realitinya, ujian itu untuk apa? Untuk membersihkan hati daripada riak. Membersihkan hati daripada takabur. Maknanya, setiap ujian itu ada hikmah dia. Bukan saja-saja. Jadi penggunaan kata
fitnah dekat sini, dia adalah salah satu bentuk kalimah yang menyedarkan kita bahawa fitnah itu membawa makna ujian. Cumanya kalau diambil daripada asal maknanya itu digunakan untuk menguji emas tu tulen ataupun tidak kan. Jadi cara menguji ni ialah dengan dibakar. Jadi proses pembakaran itu bukan satu proses yang mudah. Macam itulah juga bila Allah Ta'ala nak tengok mana satu hamba dia yang benar-benar beriman, lalu Allah Ta'ala datangkan ujian. Orang ni bersyukur ke tak bersyukur? Orang ni boleh bersabar ke tak boleh sabar? Itu maksud dia. Lagi kalau untuk kita lebih faham lagi, ujian ni bukan saja-saja Allah Ta'ala datangkan. Kerana ujian itu nak menunjukkan sisi sebenar diri manusia itu. Contohnya macam ni lah Ramai orang dia boleh cakap, aku sabar. Contoh kita ambil orang duk sebut apa, sabar, sabar kan. Kita boleh sebut sabar itu. Tetapi bila kita diuji, katakan diuji dengan kesempitan, diuji dengan penyakit, diuji dengan masalah macam-macam kan. Pada waktu kita diuji seperti itu, adakah kita benar-benar orang yang sabar? Seperti mana mudahnya sabar itu disebut pada lisan kita. Jadi cerita dia sebelum diuji mungkin kita boleh sebut sabar. Tapi bila kita diuji, pada waktu itulah baru terserlah sisi sebenar kita. Adakah kita orang-orang yang benar-benar sabar ataupun tidak? Itulah tujuan ujian. Sebab nak menampakkan, nak menzahirkan sisi sebenar diri kita. Dan sudah pasti terdapat pelbagai hikmah dan ada hikmah besar daripada ujian yang dimaksudkan di sini. Kenapa? Sebab setiap manusia diuji. Jadi apabila kita hidup senang, katakan contoh kita rasa selesa, rasa senang kan. Kadang-kadang kita lupa pada Allah. Tapi bila nikmat yang Allah Ta'ala beri tu Allah tarik, dan Allah Ta'ala uji dengan ujian kesesuaian, ujian kesulitan, barulah kita mula sedar diri. Barulah waktu tu kita akan mendekatkan diri pada Allah dan bertaubat, sedar diri, merintih, merayu, berdoa pada Allah. Jadi itu antara hikmahnya. Maksudnya ujian yang datang itu untuk apa? Untuk islah diri kita, perbaiki diri kita. Jadi sebagai refleksinya, setiap ujian yang kita alami bukan kebetulan, tetapi ketetapan Allah untuk menyaring dan menyucikan iman. Hadapi ujian dengan sabar kerana ia sunnatullah bagi orang beriman. Jika kita diuji, sedarlah bahawa iman dan amal kita sedang disucikan. Wallahu a'lam bissawab.